Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan resepi spaghetti goreng spesial, sedap, menyelerakan, cukup rasa. Jom kita ke cara-cara penyediaan. Mula-mula panaskan kuali, masukkan minyak zaitun yang mencukupi lah. Kemudian kita goreng sosis yang telah dihiris nipis. Saya guna dalam 2 batang sosis. Dan kita semak bahan-bahan yang nak guna, iaitu bawang putih yang dicincang, bawang merah yang dah dihiris, sayur brokoli, dan kita ada tadi carrot dan juga nanti boleh nampak lah apa bahan yang diguna tu. Boleh cek balik sekali lagi ya. Kita ada tadi tomato ya. Okey, kita angkat sosis yang dah masak dan kita tumiskan bawang putih yang dah dicincang halus. Ini saya guna dalam 3 ulas bawang putih. Kemudian masukkan bawang merah yang dah dipotong kecil-kecil, potong petak lah. Saya guna sini bawang bombay, boleh guna juga bawang holland ya. Dia lebih sesuai bawang holland lah. Okey, boleh masukkan bila bawang tu dah layu. Boleh masukkan daging cincang. Daging cincang ni saya guna sekeping lah. Daging cincang ramly ya. Daging kisar, bukan daging cincang. Kemudian masukkan sayur-sayur yang dah dipotong tadi, iaitu tomato, carrot, yang potong petak kecil-kecil lah. Dan goreng kita masak bersama dengan daging lah hingga layu. Kemudian kita tehkan daging ni dah tukar warna, maknanya daging ni dah masak. Kita akan ke tepi, tambahkan minyak sikit lagi, minyak zaitun. Boleh masukkan cili kering kisar. Cili kering kisar ni saya guna dalam 3 sudu besar. Cili kisar ni saya cili kering yang kita kisar bersama dengan bawang besar saja, itu je. Okey, kita tumiskan cili kering ni hingga kering ayak dan pecah minyak. Tadi masukkan tomato bagi dia lembut dan keluarkan jus dia. Ni saya masukkan sos prego. Sos prego yang asli. Masukkan sos cili dalam 1 sudu besar. Kacau-kacau sebati. Masukkan cili hidup merah. Saya ada, kalau ada capsicum boleh masukkan, dan juga brokoli. Saya ada bahan ni saja. Kalau nak bagi lebih sedap, masukkan cendawan butang. Saya juga tak ada cendawan butang, jadi saya masuk sayur. Cukup dah sayur ni. Nanti kita nak tabur dengan sosis goreng pun dah okey dah. Cukuplah 2-3 bahan. Kemudian jangan lupa masukkan, sini saya guna tomato puri ya, dalam seketui lah. Tomato puri ni dah dibekukan, jadi dia agak keras lah. Okey, boleh masukkan ayak, sedikit ayak. Sebab dia tak boleh pekat sangat, dia kena ada sedikit berayak. Dia kena cair sedikit. Kemudian jangan lupa masukkan ajisio ni, lada hitam. Serbuk lada hitam ajisio. Oregano oregano yang kering. Dan juga
Jangan lupa satu lagi bahan yang penting, yaitu Italian herbs. Ni dia dah campur lah, ada dalam tu bahan-bahan untuk spaghetti ni lah. Jangan lupa setengah cube ayam. Kacau-kacau. Sedikit garam, secukup rasa lah, garam jangan lebih sangat. Kacau-kacau. Dia kena banyak kali kacau lah. Kalau rajin boleh buat meatball lah, tapi saya dah tak buat meatball. Okey, dah rasa sedap ya. Kita rasa kuah spaghetti ni memang sedap. Jangan lupa masukkan sedikit sos tiram ya. Hampir terlupa, jadi saya masukkan kemudian lah. Sos tiram. Dan juga sedikit kicap. Ni kicap mudim, kicap istimewa. Kicap ni dia rasa masin dan manis. Tak perlu masukkan garam banyak sebab dalam kicap ni ada sedikit rasa masin lah. Dan ni dah masak kuah dia, kita angkat sedikit, cedok sedikit untuk nanti ni nak buat taburan lah. Kemudian boleh masukkan apa ni, spaghetti yang dah direbus dah. Kita rebus pun jangan terlalu lembut, dia macam kalau lembut sangat ataupun kembang sangat dia tak sedap lah. Dia kena elok-elok je lah kan. Kena pandai lah nak agak. Dalam kita nak merebus tadi ni, kena masukkan sedikit garam dan sedikit minyak zaitun lah. Kena rebus dan guna ayak yang banyak lah. Okey, kita gaul-gaulkan spaghetti ni. Lagi sebati lah dengan kuah yang kita buat tadi tu. Ni cara ni memang lebih sedap daripada spaghetti yang rebus dan kita taruh atas dia punya kuah tu. Kalau buat macam ni lagi sedap. Okey, kita rasa Bismillah. Memang sedap. Cukup sedap ya. Ni kalau kita masak sendiri makan puas dan lebih sedap lah. Di kedai belum tentu sedap lah. Ada kedai yang pandai masak tu okey lah. Kalau secret resepi tu okey lah, sedap. Okey, angkat lah. Kita dah masak spaghetti tu, angkat dan hidangkan lah. Tadi kalau suka makan cheese boleh letakkan cheese lah. Saya sebab tak suka cheese ni. Masakan saya memang tak apa suka cheese. Saya masak biasa ya. Okey. Ni dah, kita dah masukkan dalam. Tadi lupa nak abang lah. Saya guna setengah spaghetti ni, setengah saja, setengah bungkus saja. Okey, kita taburkan apa ni sosis yang dah kita goreng tadi dan boleh dihidangkan. Sehingga bertemu lagi di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen, like and share. Thank you.